Kak Wan rasakan benda paling bahaya hari ni bukan harga barang naik tau sebenarnya, tapi budaya kita suka normalizekan hidup dengan ansuran. Bayangkan, phone pun kita ansuran, kereta pun ansuran, furniture pun ansuran, vacation pun ada ansuran sekarang. Sampai ramai dah tak tahu beza antara mampu bayar dengan mampu hidup. Masa kita mula-mula sign agreement, semua nampak okey kan? 700 sebulan, 900 sebulan, alah kecil je. Tapi bila campur semua komitmen, baru sedar hidup ni sebenarnya dah dijual awal-awal dekat bank. Gaji masuk, belum sempat bernafas, duit dah ada owner lain. Dan yang paling sedih, ramai yang ingat ini tanda berjaya. Padahal hakikatnya kan, kita ni cuma berjaya komit masa depan kita sendiri je. Sekarang ni kita makin faham, financial freedom bukan bila kita mampu tambah ansuran, tapi bila hidup kita lebih aman dan juga tenang. So, jom follow Kak Wah, kita belajar ilmu kewangan sama-sama.